Siapa yang letakkan matlamat untuk langsaikan hutang menggunakan emas, boleh letakkan target untuk dapatkan gold bar 50 gram ataupun 100 gram. Gold bar 50 gram hari ini berharga sekitar RM23,000, manakala gold bar 100 gram hari ini sekitar RM47,000. Kenapa simpanan untuk langsaikan hutang lebih berbaloi disimpan dalam bentuk emas? Ini kerana simpanan dalam bentuk emas lebih susah untuk bocor dan juga memberikan keuntungan daripada kenaikan harga emas setinggi 10% setahun. Kelebihan kedua, spread value-nya lebih rendah, sekitar 75% untuk item 50 gram gold bar dan juga 7% untuk item 100 gram gold bar. Ini bermakna kedua-dua item emas ni memberikan keuntungan yang lebih banyak berbanding item-item emas yang bersaiz lebih kecil seperti 10 gram gold bar dengan kadar spread value sekitar 9%. Dengan Public Gold, anda boleh menabung grab emas melalui ekor emas Gap Gold Accumulation Program mengikut bajet anda sehingga anda capai target grab emas yang anda nak. Cukup grab emas, anda boleh keluarkan emas tersebut ke dalam bentuk fizikal. Bagi gold bar 50 gram ataupun 100 gram, kedua-duanya anda boleh ambil di mana-mana cawangan Public Gold dengan membuat temu janji terlebih dahulu. Tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas boleh hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.